Assalamualaikum. Sekarang ni saya berada di site Parit Haji Yusof Batu Pahat. So, Alhamdulillah kita ada rumah yang dah pun siap sepenuhnya dan tak lama lagi kita akan serahkan kunci kepada tuan rumah. So, untuk keluasan rumah ni adalah 600 kaki persegi, mempunyai 2 bilik dan 1 tandas. Okey, jom kita review rumah ni. So, untuk bahagian luar rumah, kita gunakan cat kalis cuaca berjenama Nippon dan kita gunakan 2 tone colour iaitu Sable Brown dan Silent Beige. Untuk koridor hadapan berukuran 14x5 kaki dan kita gunakan mozaik bersaiz 1x2 kaki. Jom kita tengok bahagian dalam. Ini adalah bahagian ruang tamu. Ruang tamu ni berukuran 14x10 kaki. Untuk pakej rumah ni dah pun termasuk aksesoris lampu dan kipas dan rumah ni dilengkapi dengan mozaik 2x2 kaki, tingkap aluminium, shielding plaster dan juga wiring untuk lampu dan kipas. Okey, jom kita tengok bilik yang pertama. Bilik ni berukuran 10x10 kaki. Okey, ini adalah bahagian tandas. Tandas ni berukuran 5x6 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1x2 kaki. Okey, jom kita tengok bilik yang kedua pula. Untuk bilik ni berukuran yang sama iaitu 10x10 kaki. Okay, ini adalah bahagian dapur. Untuk dapur ni berukuran 14x10 kaki dan kita berikan mozaik bersaiz 1x2 kaki. Untuk tabletop kita berikan pakej berukuran 6 kaki. So, bagi korang yang berminat nak bina rumah dengan UJC di area Johor, korang boleh hubungi kami di nombor yang tertera dan jangan lupa follow kami, like, comment and share. Hari Raya